Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Hari ni saya bersama dengan Ashraf Azman and Nuki. So guys, hari ni kita berada di Kelang. Acap kata kat Kelang ni kena hati-hati, berjaga-jaga. Saya pun tak tahulah. Kau berhati-hati Acap kat Kelang ni. Aku dengar bunyi tembakan weh. Letupan. Aku dengar bunyi tembakan weh, bahaya weh. Okay guys, so basically hari ni kita pergi ke rumah kawan lama Ashraf. Dulu dia kira roommate semasa di Matric. Kenapa kita nak pergi rumah dia? So guys, dia bukan mainkan laga, tapi dia player untuk Aquascape. So hari ni kita akan belajar, kita akan tengok, kita akan cuci mata untuk orang kata setup Aquascape guys. Okay, dia banyak Acap, dia punya setup Acap. Bergantung pada status rasanya banyak. Tapi kita tengok lah. Kau tengok status dia? Tengok status biasa dia post. So guys, kita akan cuci mata kejap lagi. Dan mungkin lah kalau dia ada prepare satu setup aquarium kosong ke dia nak ajar kita ke apa kan, kita tengoklah macam mana. Sebab kita dah minta izin dia dah nak buat konten, mesti dah ada prepare apa-apa kan. Ke dia nak payung je semua dah siap setup, tak tahu. Kita tengok macam mana. Dia ada ikan juga ke status dia? Dia di ikan laga kak. Jadi kan rasanya kita boleh tengoklah apa yang kita boleh buat dekat dia punya setup. Okay guys, so jom kita masuk. Acap dia dah jumpa roommate dia lupa kita lah. Lama tak jumpa. Konon-konon tadi dia takut nak keluar rumah dia, keluar kereta dia. Dia dah jumpa kawan dia dah lupa dah. Ya, ada kucing. Kau kontol. Okay guys, so kita dah sampai. Jauh-jauh kita datang ke Kelang untuk ini guys. Sebenarnya kita nak tengok setup untuk Aquascape bagi sahabat lama, kawan lama Acap, Didi. Kira roommate Acap roommate kau. So dekat sini kita ada 3. And basically ada 4 sebenarnya. Lagi satu kita akan tengok kejap lagi. Yang keempat tu adalah setup Aquascape untuk beta lah. Dan yang dekat luar ni letak tetra ni. Tetra dengan ada amber tetra lah. So kita akan tengok satu demi satu. Kita start dengan yang mana satu? Nak start yang mana satu ni? Yang saya dua bunyi. Yang paling besar tu? Paling special. Yang ni Okay, jom kita tengok dengan lebih dekat. So guys, sebelum kita start review, kita just nak bagi tahu yang semua setup ni guna apa ni? Smart control. Smart control. Smart control maksudnya guna telefon ke apa? Kita beli plug dia tu. Okay. Connect dengan wifi. Connect dengan wifi Kita boleh kawal semua pakai phone lah. So basically semua CO2 lampu sini kita kawal pakai schedule dalam phone je. Oh, dia ada apps dia lah. Dia ada apps lah. So apps dia boleh control apa je? CO2, lampu. Apa-apa yang kita tengok sini lah. Dia ada smart plug ni kalau perasan belakang. Ni smart plug lah. So kita boleh kawal dia punya on off kat situ lah. So kalau contohlah pergi, maksudnya tak ada dekat rumah pun, dekat luar pun boleh control lah. Boleh control. Nice lah guys. So anda kata kalau kita set up yang untuk yang auto feeding bagi makan tu pun boleh juga ah. Means tak ada masalah kalau nak travel dia tak? Okay, so kita pergi dekat setup yang first kali ni. Ikan apa ni? Ada lamb chop. Lamb chop, lapar ni. Yang ni lamb chop rasbora. Rasbora. Panjang lah sebut lamb chop dia, aku lapar. Yang ni aku tak tahu glow light apa dah nama dia. Lepas tu kita ada seko yang tetra lah kat belakang tu kalau perasan. Ada kat belakang Wah. Dia seorang je tak. Tu nampak. Okay, so untuk costing ikan seekor ni jatuh berapa ringgit ni? Seko dalam RM3 lah. RM3 lebih kurang lah. Semua ambil online atau kedai ikan biasa? Kedai ikan biasa. Kedai ikan biasa lah. Dekat Kelang jugalah? Kelang juga. Okay, so lain tu batu lah. Batu beli kedai ke beli online? Beli kedai. Kedai juga mostly semua kedai kau beli Semua kedai. Aquarium? Aquarium online. Aquarium online lah. Aquarium ni bersaiz berapa? 60, 30, 35. Dia crystal kan? Crystal clear kan? Tengok grade yang kedua je kot. Dia tak berapa still clear lah. Tapi dia bukan kaca biasa kan. Tengok dia punya ni Tak pun hijau lah kan. biasa kan yang biasa tu kan dia pakai kaca hijau. Kalau Aquascape dia fokus kat visual. Sebab tengok dia memang clear lah. Kalau tengok depan mata, kalau tengok daripada kamera ni tak tahulah kan, kurang sikit sebab ada lampu-lampu. Tapi bila kena upgrade kamera ni. bila kita zoom memang cantik clear lah dia punya kaca dia, glass dia. Batu dia ada nama batu. Ada. Yang ni dia macam copy of Seri Stone kot. Tak ingat apa nama dia. Kalau Seri Stone ori memang mahal lah.
Ni pun penuh dengan alga ni, tak cuci mana lagi. Yang ni harga berapa di batu ni? Kalau berat ni dalam tengok berapa kg, tapi 90 lah, 90 ke 100 lebih. Batu saja. Dua-dua ke atau satu je? Dua-dua. Dua-dua ni dalam 100 lebih? Ha. Oh. 90 ke 100 lah. Oh, hampir RM100. Lepas tu yang ni yang kau tanam ni kita panggil apa? Pokok Monte Carlo. Monte Carlo. Ha. Yang ini beli sikit atau dia biak-biak atau memang kau beli banyak? Pokok ni sebenarnya kita tanam by clump. Clump tu maksudnya dah satu dot kan. Aha. So dia akan kapet lah. Oh. Tapi dia take time dan dia macam high demand, so tu highlight demand juga. So memang agak susah nak tunggu kapet. Nampak tak yang ni? Ni masih kosong Dia, gini. dia tak naik lagi. Dia tengah still crawling lah. Menanjak kan. Oh. Kena kontrol CO2 lah. Ha. Ini kiranya masa kau mula-mula set up ni berapa banyak je dia punya rumput ni? Sikit je lah. Sejujurnya lah, sebab banyak kegagalan kan. So kita macam gagal ni kita try tanam, lepas tunggu gagal terang ni lah. So tambah-tambah lah sebenarnya. Oh, ada tambah-tambah lah. Ada yang batch lama, ada yang batch baru. Oh. Costing berapa dia punya ni? Oh, Monte Carlo dalam satu pot kecil lah. Ah, satu pot kecil. 15 ke 10, 12 macam tu. Dalam range tu lah. Satu pot tu besar mana? Besar-besar ni ada? Besar ni lah. Besar ni? Kecil. Oh, RM15 eh? Cukup macam area ni je lah. Oh, besar ni sajalah 15 ke RM30. 12, 15 macam tu. Oh, ush, mahal juga. Let's say kalau satu penak penuh kan ni dalam 5-6 pot lah. Lebih tu. Lebih. Tunggu dia biar je. Kena tunggu biar lah. Lagipun bukan hidup semua kalau tanam. Kadang-kadang kau letak kan, nampak dia macam memanjang. Dia tak Spread lah. Besar sikit lah. Dia nak kena trim lagi. Dia punya trimming kekerapan dia macam mana? Setakat ni mana nampak banyak panjang kan. Aha. Tapi kalau banyak panjang tu kena trim. Macam yang belakang ni lah? Tu kena trim lah sebenarnya. Aha. Tapi kita biar dulu saja. Purpose lah kecil, tak ada lah. Kita pakai gunting ni lah. Mana gunting? Boleh demo ke Adi? Demo tu. Cuba demo yang belakang tadi boleh? Tu kan gunting ni lah, nampak tak? Aha. Okay. Saya macam ni. Gunting lah kalau pendek kan. So lebih ni kita boleh ambil balik lah untuk tanam. Oh, cocok je lah? Cocok lah balik. Oh. Dia macam tu lah style dia. Dia kalau dalam pertanian panggil keratan batang. Kita kerat cocok baru. Tapi dia kena ada banyak lah. Dalam satu clump tu kena ada 5 yang macam tu. Satu masuk sekali. Supaya dia ni cepat. Lepas tu kos yang untuk apa? Yang tak yang binatang yang udang ni. Berapa harga dia? Amano dalam 3-4 ringgit. RM3-4. Amano yang warna kelabu, yang besar. Yang kelabu besar. Oh, yang lalu tadi. Oh, ni atas ni. Itu udang Amano lah. Hmm. Amano ni act as cleaner lah sebenarnya. Dia bersihkan. Dia makan algae paling banyak lah. Boleh biak ke tadi? Amano ni dia tak boleh biak dalam fresh water lah. Dia dalam apa? Brackish water. Oh. Tu boleh. So dia takkan membiak semula jadilah dekat dalam setup. Tak, dia akan bertelur. Dia akan nampak perut dia besar. Tapi anak dia makan mati semua. Fail. Dia tak berjaya lah. Dia tak berjaya. Kalau yang warna merah ni? Merah tu Neocardina. So dia boleh lah, dia boleh breed. Oh, boleh biak. Dia biak semula jadi kat dalam akuarium ni ke atau kau kena set up? Biar. Oh, dia boleh semula jadi je. Oh, so yang ni cost dia berapa ringgit? Lebih kurang juga ke? RM3, RM5? Ke ni mahal? Dia ikut kedai. Ada kedai jual mahal gila. Ada kedai jual murah gila macam tu lah. RM2, ada RM2. KL RM2. Oh, kat KL boleh dapat RM2 eh? Kat Ceras. Kat sini mostly RM3-4 lah. Oh, RM3 ke RM4. Okay guys, so ni setup yang akuarium pertama lah guys, kalau korang boleh tengok. Kalau macam kolam aquarium ni kan kita kena jaga CO2 kan. So kena balance lah kan, sebab ada ikan pun dia tak boleh ada CO2 kan. Nampak tak? Yang belakang, yang biru. Yang ni? Itu drop checker lah. Oh. So bila CO2 run, kita tengok tu warna apa. Kalau kuning high, biru low, hijau okey. Oh. So bila CO2 on jadi hijau lah. Untuk pastikan dekat paras yang sesuai lah. So ini indikator lah, boleh Indikator, check. Oh. Pakai tu lah. Function tak? So kalau dah hijau, selamat lah untuk ikan. Selamat. Biru pun okey juga, asal kita tak on lagi kan. Yang ni tengah running ni? Tak. Ke dia sehari berapa kali? Sehari berapa jam lah? 7, letak 7 jam. Oh. 8 jam. Nak tunjuk set CO2 pun belakang. Ada CO2. Oh ni. Berapa harga ni? Okey, yang besar tu 300 lah satu set. 300 ke 400. 3 ke 400? Satu set. Yang- Set yang besar tu, balang depan tu yang set lama. Itu
Tu yang 2 liter punya. Oh ini. Ini berapa ke? Yang ni 200 lebih. Sekejap pun habis. Tak lama tak. Kalau kau buat tank yang macam dalam 30 cm boleh tahan 3 bulan 4 bulan. Oi, makan modal. Akuarium ni yang kau beli online ni berapa? Aquarium ni sorry kan ni aku beli kedai second hand. Oh, second hand. Berapa lah? Dalam 90 kot. 90. Jadi Okey murah lah. tank dia. Tengok, Besar dekat ke? satu akuarium je cerita je banyak tau. Itu. Ni buat satu akuarium. Satu akuarium lah belum akuarium. Kalau kita cerita costing anggaran kasar lah, batu 100, akuarium 90. Lepas tu kalau kira ikan, kalau seekor jatuh apa RM3 kita anggaplah dalam 20 ekor. Dah berapa? Dah 60 90 ringgit. Besar juga modal tu. Aku boleh upgrade ni. Tak kira lampu, tak Boleh kira. Yang paling mahal ni lah Paling mahal sekali. Oh. Lampu ada apa yang style ni kan? Banyak lampu. Ini yang bawah-bawah. Dia punya tanah ni dia punya soal ni berapa? Satu beg? Satu beg kita pakai 2 beg dalam satu beg 90 tak salah. Satu beg 90 Dekat mahal lah tanah mahal. Tanah mahal lah. Jadikan medium Medium lagi tu. Satu beg 8 kg, satu beg 3 kg. Yang 8 kilo tu berapa? RM90. Rasa macam mahal. Dalam range tu lah. Makan modal. Ni baru akuarium pertama guys. Akuarium yang paling besar ni. So kita gerak ke akuarium seterusnya. Jom. Okay guys, untuk akuarium yang kedua ni, sebenarnya inilah akuarium pertama yang semasa Didi mula-mula start buat aquascape, betul Didi? Betul. So konsep dan idea ni sendiri ke atau ambil inspirasi orang lain ke macam mana? Basically dia dengan first design dia mula-mula dengan sekarang banyak beza lah. So kita macam try and error so, macam experience nak pokok ni pula. So ni yang first lah. Ni first setup dia lah. First setup lah. Okay, so yang ni pula cerita untuk yang ni dari segi costing dia tak semahal yang ni lah kot. Ini besar Ini high tech. Ni low tech. Oh ni low tech. Macam pokok ni senang lah. So penjagaan dia pun lebih mudah lah. Lebih mudah. So ikan sama juga yang sini ikan yang sama. Dia amber tetra, dia merah. Oh dia merah saja, dia tak ada stripe hitam tu Tak ada. Dia ada 6 ekor tapi biasa kalau ada orang dia malu sikit. Menyorok. Menyorok. Oh ada 6 ekor. Yang ni costing pun lebih kurang juga harga seekor. Lebih kurang. RM3 jugalah lebih kurang. Sama. Kalau kat sini boleh nampak lah ada banyak shrimp kat belakang tu, kat belakang batu tu. Dia tengok shrimp pun ada yang halus-halus ni yang baru lahir jugalah, baru beranak jugalah. Baru beranak. Uyo. Okey, kos batu? Batu ni murah silap. Ni by the way ni batu Dragonstone ada silap. Dragonstone. Dia ada kalau orang buat black water banyak orang pakai. Tapi ni kalau kat kedai ikan memang senang nampak rasa batu ni. Batu ni Ada jual kan? Kalau redstone banyak sana punya ni kan. Dia pairkan dengan redstone. Dia punya rumput ni pakai rumput apa? Tak ingat lah nama dia punya. Tak berapa ingat. Tapi dia punya trimming macam lagi susah je sebab dia memanjang-manjang lah. Yang ni dia pakai macam dia melalui akar kan. Macam kucuk nanti nampak. Kalau kau perasan dia ada macam next. Lepas tu sambung next, sambung next. Related lah. Pokok ni semua macam dalam family yang sama lah. Yang panjang belakang ni pun? Dia kurang. Dia akan pakai tarik-tarik belakang. Kalau tengok dia punya dia punya main batu atau tepi dia ada cantik lah. Aku ada tengok juga dekat ni kan orang buat. Dia buat macam ni kak, rumput macam ni tapi tengah tu dia letak berhala Buddha tau. Semat kak tau. Ini halal lah, halal version. So yang ni pun sama juga pakai smart tu jugalah. Pakai lampu dengan filter lah. Boleh demo tak guna phone nak tengok kau off lampu. Untuk orang yang mungkin first time nak tengok kan. Kiranya lampu tu semua ke? Lampu tu asing satu plug. Oh. Lampu satu plug. Okay, kita try tengok. Sebab filter aku tak buat lah sebab filter running 24 hours. Okay, boleh tengok kat sini. Boleh nampak? Okay. So kalau nak tutup ni lah. Bagus. Cuma dia macam ni sikit termasuk pula. Sekejap. Dia ada 3 lampu. So basically boleh nampak tutup lah. Mana yang first ni? Dia asalkan ada wifi je lah kan. Ada wifi so boleh kawal lah kat sini. So kalau ni kita nak set schedule pun boleh. Kita just bila nak on balik ke apa boleh set lah. Pergi kat timer nanti kita boleh nampak lah. Benda ni berbayar je?
apps ni? Apps ni tak. Oh tak berbayar lah. Cuma dia punya plug point tu je lah. Plug ni berapa ringgit? Perak ni dalam 30 je. Oh murah je. Tak, slow pula nak buka Kena ni. letak link lah kat bawah. Dia affiliate dah jual smart plug. Affiliate pula. Sebab buka balik pun dia tekan lah. Dia buka balik. Tanpa perlu tekan switch guys. Dekat mana-mana pun boleh. Jadi sebab dia connect wifi. So dia macam Contohlah macam Didi kat tempat kerja kan. Lepas tu mak dia call, silau lah ditutup lampu. Pada mak dia boleh je tutup tu. Tapi sebab nak pakai apps kan. Yelah mak dia mana tahu switch yang mana. Pening dah management dah teruk tu. dah berselegak kan. So mak dia suruh guna ni je, phone je. Okay, so kita pergi setup yang ketiga ni. Yang ni apa beza dengan yang ni? Dia punya ni dia punya medium Okay, kita letak aqua soil sikit lah sebenarnya kat belakang. Kau boleh nampak Oh ada juga. sikit lah. Ini untuk luahkan pH tak sedap. Luahkan pH sikit. Oh. Lepas tu dengan kita letak pasir Amazon lah. Tak tahu lah betul tak Amazon je ambil kan. Betul lah. Nama dia gitulah. Nama dia gitulah. Okay. Style macam bonsai sikit kan. So kita pakai driftwood. Kita pakai pokok Anubias nana. Pokok ni dia ikat dengan kayu ke atau Ikat dengan kayu. Ikat dengan kayu lah. Ikat dengan kayu. Tu yang terangkat sikit tu kan. Tak apa. Ini pun kira simple jugalah kan ni. Kita boleh nampak tu Anubias sudah ada pucuk baru. Oh, dia keluar pucuk baru. Senang pokok ni paling senang. Letak hidup lah. Habis tu kalau dia keluar pucuk baru, akar dia ikat dekat mana? Kat batu-batu ni lah. Dia daripada rhizome. Dia ada macam satu batang. Dia Aha. akan keluar banyak daripada rhizome. Yang pokok air atas ni tahu nama? Oh, tak tahu nama. Tapi kita belilah ada yang merah, ada yang ni. Ni favourite dulu lah ni. Macam dulu aku biak tapi dia jenis yang berbulu-bulu kat daun tu. Oh. Yang tu dia boleh perangkap serangga. Faham. Tapi yang ni tak ingat nama dia apa. Kalau nampak pada bawah pun nampak akar dia merah kan. So macam ada. Tapi ni nampak style merah lah. Macam sakura ni macam pokok. Dia macam ada merah-merah purple-purple sikit kan bawah lampu. Ini tank yang paling macam nampak lah. Cantik macam okey lah. Okey lah. Ikan pun ikan yang sama juga Ikan tak ada. Oh, tak ada, Kita pakai baru- shrimp je. Kita baru letak shrimp lah setakat ni. Sebab tank ni macam tak berapa stable lagi. Letak ikan takut ni pula. Shrimp stable kalau ni. Shrimp bio dia tak besar. Oh yelah, betul lah. Sebab tank pula baru cycle. So aku rasa macam Kira dia tahan lah shrimp ni. Untuk Lepaskan. test air eksperimen okey lah. Ini ada nitrate sikit. Okay guys, so sekarang ni kita nak buat demo untuk apa pH pH tester. Ni dia ada macam-macam. Ada hardness. Dia macam-macam lah. Chlorine, nitrate, nitrite. Basically nak tahu air tu dah siap cycle ke belum lah. Okay. Jadi kita test yang paling solid lah kat sini. Okay. Berapa lama sekejap je lah. Satu-satu dia. Oh okay. Okay, lepas tu kita tunggulah dalam berapa. Okay. By the way, klorin ni macam tak tahu dia masuk air ke apa, dia macam warna dia lain sikit. Okay. Kalau nak tahu tank tu full cycle ke tidak, kita test amonia. Kalau amonia dah kosong, baru tengok sini. Kalau ada nitrate, NO3, basically dah start cycle lah. Dia akan pink sikit nampak. Sikit lah. Yang ni. Yang ni atas ni sikit sikit. Dia akan ada pink sikit. Nampak? Ni putih, ni pink. Maksudnya NO3 ada, NO2 tak ada. Bateri baik tu dah tukarkan jadi NO3 lah. Macam tu lah yang nak tahu. So basically tank ni memang dah cycle lah. Macam tu lah. Klorin ni macam rosak sikit lah, tak tahu kenapa. Kau belajar mana semua ni? Belajar semua kat YouTube ke? YouTube sendiri. Apa medium dia pakai apa? Medium apa? Untuk bateri lah. Bakteria filter lah. Ada ni lah, ada pakai rock ke apa ke? Lava rock. Tak, aku pakai biasa je. Yang ring-ring je. Oh yang ring tu kan? Macam tu lah kalau perasan aku letak kat Letak kat dalam kan? Ada macam Yang dalam ni. Itu yang function untuk bagi Bakteria ni kan? Hmm. Nitrate semua. Okay guys, untuk satu lagi setup, dia letak ikan laga beta, dan setup ni dia letak dekat meja belajar lah. Belajar lagi ke? Ini untuk adik. Dia belajar lagi adik kau? Belajar lagi. Oh, sebab tu ada meja belajar tak? Dia belajar. Aku pun ada belajar lagi. Kau meja kerja lain. So kita ambil satu. Tak cermin pada elok. So guys, ikan yang diletakkan dekat dalam ni HMPK Super 8. Macam kalau boleh tengok male Super 8. Lepas tu dia punya setup basically sama macam aquarium ketiga tadi lah. Kita guna apa panggil dia? Amazon Sand. Lepas tu yang pokok ada pakai pokok kat aquarium kedua tadi ke? Yang panjang-panjang ni ke lain? Java Fern betul. Java Fern. Anubias nana Lepas yang tu bawah ni. ni. Lepas tu atas pakai yang Foto yang sama. yang tadi. Oh, ni cepat biak kan?
Lepas tu kalau Dia agak slow lah. Dia tak macam froggy tak weak tu kan. so kalau ada lebihan kau buang je lah selalu. Buang dia selalu. Kalau sini sebab dekat dalam indoor. Kalau outdoor laju. Dia cepat. Laju gila. So mana tadi betanya? Dah lari dah ikannya. Mana beta? Ikan tu tak nak masuk konten tu. Lepas tu yang shrimp ni ikan tak kacau ke? Mula-mula dia kacau lah. Oh, Kalau first start kau akan nampak lah dia akan dia kejar. dia kejar, dia patuk kat kan? Tapi kalau kita tengok kat TikTok lah, macam lama-lama jadi member lah. Dia kena kenalkan lu. Tapi dia ada mati atau shrimp tak ada? Okey je. Okey, takkan. Dia kacau je lah. Dah mana pergi ikannya, orang nak review dia sekali. Mana ikannya? Dia lari guys. Tapi untuk setup dia guna ni juga guys, letak apa termometer juga Termometer. Ada heater kat belakang. Ada heater. Mana heater? Kat depan. Oh sebelah Tapi sini. jarang pakai jugalah. Ada heater. Bilik ni pakai aircon. So kalau pakai aircon, heater hidup ke tak? Tak pun lah. Kalau on lama kena on lah. Tak risau temperature. Sebab beta ni dia sensitif terhadap apa? Suhu juga. Tapi kalau macam plakat ni dia tahan sikit lah. Kalau kau pilih ikan longfin, half moon ke, double tail ke, yang tu kau kena hot on heater aku rasa. Tapi kalau macam plakat ni dia okey lah. Sepanjang bela ada bok buih kat atas. Ada lah. Baru tukar kan air. Baru tukar air. So kalau dia buat dia buat buih tu untuk setup macam ni kira cantik lah. Bila ada buih tu means dia selesa lah. Memang selesa lah. Kayangan T20 ni setup dia. Ikan laga lain duduk dalam botol je kan. Tak ada buah sedih. Syurga. Kalau tak buat buih tak bersyukur lah dia. Ikan lain duduk dalam botol pun buat buih. Tengok. Dari segi mental saya tengok memang cuna ikan ni. Dia ada kembang tak? Ikan ni katanya baru beli Baru beberapa minggu. Tapi kalau tengok dari segi umur dia agak berumur kat ni. Mungkin dalam 6 bulan kot. Tengok finish dia agak besar. Tapi mental padu lah. Makan makanan pellet lah. Pellet. Nanti ni kau ambil apa? Macam apa-apa yang bulat ke apa kan? Kan ada tengok orang buat letak tengah-tengah ni kan. Bentuk love lah apalah. Cantik lah ni. Yang ni cost dia tinggi ke? Heater tu berapa ringgit? Heater 40. RM40. RM40. Termometer ni tak mahal kan? Bolehlah 12. RM12 lah. Ikut jenis tapi ni pun nampak cantik lah. Biasa Minimalis lah. biasa kau orang buat yang lekat tu kan? Ni by Chihiros. Chihiros kan? Aqua Pro, sorry. Aqua Pro Chihiros. Okay guys, bila Didi cerita kebanyakan barang ikan, dia kata dia beli dekat kedai ikan berdekatan dengan rumah dia je dekat Kelang ni. Saya ingat mungkin vlog kita akan bersambung dekat situ lah guys untuk part 2. Sebab katanya ikan ni super rate. Before ni kau beli apa? Samurai Black Samurai. Semua dia beli kat kedai tu dan harga dalam berapa? RM15 RM15. So kita nak tengok jugalah kedai tu ada ikan jackpot tak. Dan barang-barang aquascape banyak kau beli situ ke? Kat kedai lain. Oh kedai lain lah. Ada berapa belas lah aku tahu kedai. Ya, macam boleh buat. Ada murah ada mahal kan. Kau ada buat survey kat lah untuk barang-barang. Aquarium ni berapa ringgit kalau saiz macam ni? Ni kita orang beli kat Ultima Chana setiap alam. Ultima Chana, okay. Dalam dia buat offer RM190 RM90. Aku pernah buat video terjah Ultima Chana dekat kat mana cak kita pergi tu? Kau ada ke? Ada Ultima Chana dekat Kelang Lama kot. Sama kot. Tak tahu lah. Kedai Cina kan? Bukan kat KL alias Cina. Oh, kau ni kat KL? Kita orang punya kat setiap alam ada. Dan aku dia ada 2 brand, satu kat KL, satu kat sini. Kita pergi yang KL ni lah itu. Oh, dekat ni lah. Pudu lah nanti macam mana kan? Bukan. Ultima Chana kat Kelang Lama kot. Nanti saya tengok balik video dia kat YouTube. Okay, so ni basically setup dia. Kalau tak nak serabut kat atas ni kena kurangkan sikit lah. Betul. Lebih satu plan dia ni bukannya demand sangat light. So satu kita letak floater jugalah. Tak direct sangat. Biar dia mendung sikit lah. Tak direct. Faham.
guys, untuk setup aquarium yang letak HMPK Super 8 ni, so yang ni actually baru tukar air bila? Semalam baru tukar air. Jadi guys, kita yelah Didi dia ada banyak akuarium dia nak jaga. So kita nak bagi dia lambat sikit tukar air. So kita akan bagi setup menggunakan biobeta lah, disebabkan kita baru water change semalam. So tak ada masalah untuk kita masukkan biobeta sebenarnya. Biobeta water treatment ni dia untuk menjaga kualiti air. Untuk orang yang malas tukar air pun boleh guna juga guys. Okay, so Cap masukkan Cap. So akuarium ni anggaran dalam berapa liter tadi? 15 liter. So guys, kita akan masukkan lebih kurang 15 drop. 1 liter 1 drop pun dah mencukupi lah, memadai. So Acap akan masukkan lebih kurang 15 drop lah. So macam korang boleh tengok anggaran Acap. Terlebih pun tak ada masalah sebenarnya. Okay, so kebiasaannya kalau kita letak dalam akuarium ataupun bekas ikan yang 2.5 liter, 3 liter, kita hanya perlu letak dalam 3 drop, 4 drop macam tu. Dan dia boleh tahan 2-3 minggu tanpa tukar air. So, yang ini pula, kita dah ada setup pakai filter. Plus, kita letak lagi biobeta. InsyaAllah, air ikan memang akan tahan lebih lama lah. Dia akan tahan lebih lama. Dan selepas selesai kita letak biobeta, kita akan masukkan pula kita punya ketapang jahat lah. So yang baru tukar air semalam ni ada masuk black water? Belum lagi. Belum masuk black water. So bila tak ada black water, kita boleh tambah black water lah. Kita tambah pati ketapang sendiri, iaitu produk saya ketapang jahat. Di mana guys, ketapang jahat ni tak kisah dos berapa pekat nak, berapa banyak nak letak. So bila kita letak tu, kelebihan dia akan mencantikkan pH air sesuai untuk ikan air tawar, termasuk juga untuk ikan laga lah. Dan kalau kita letak berlebihan, banyak, gelap, dia akan bagi cenderung untuk ikan mutasi warna. So ikan dekat dalam ni HMPK Super 8, mungkin kita boleh buat lebih, letak banyak sebagai grooming lah. So korang tengok guys, air dia terus bergerak sebab ada filter tu kan, nampak? Alright. Okay, so bila dah masukkan ketapang jahat ni, masuk dalam berapa drop dia agak-agak? 15 drops, lebih sikit Lebih so tak apa, biar gelap. Sebab saya tengok ikan ni dia ada juga irid dekat body dia. Mana tahulah kalau letak ketapang ni dia boleh mutasi sikit. Cuma itulah, ikan ni dia agak berusia. Saya tengok mungkin dalam 6-7 bulan. Kalau ada kesan-kesan okey lah. Tapi lebih kepada kita letak pati ketapang ni untuk dia selesa dengan air dan untuk cantikkan pH lah. Mana tahu lepas 2-3 hari buih dia tebal. Yang ni buih dia tak ada sebab dia baru tukar air. Nanti kita tengok kesan buih dia lah. Kalau buih tebal, alhamdulillah, ikan sihat, ikan selesa. Alright, so aquarium ni kita dah siap letakkan pati ketapang dan juga biobeta. So guys, basically bukan saja untuk ikan laga. Untuk korang yang main aquascape, korang letak ikan tetra dan sebagainya, biobeta ni sangat function lah guys. Walaupun korang punya aquarium korang dah letak filter, tapi biobeta ni dia memang sangat-sangat membantu untuk korang tidak perlu kerap tukar air. Dan satu lagi guys, biobeta ni dia adalah beneficial bacteria, di mana kalau ada bakteria jahat dekat dalam ni, dia convert jadi bakteria baik. Biasa kita dengar bunuh bakteria jahat kan. Yang ni tak, ini dia tarik bakteria tu jadi mualaf, jadi geng dengan dia. Macam tu guys. So kalau korang nak cuba gunakan biobeta untuk memudahkan korang punya penjagaan ikan, sangat-sangat digalakkan. Dan sekiranya korang ada bela selain daripada ikan laga, mungkin tetra macam gapi, apa-apalah ikan-ikan tetra, korang pun boleh gunakan pati ketapang juga guys. Ini contohnya pati ketapang jahat ni, dia sangat-sangat membantu untuk mencantikkan pH air, bagi ikan lebih selesa. Dan yang paling penting sekali ni lah, kalau ikan-ikan yang berwarna macam ikan laga ni, dia membantu dari segi mutasi warna guys. Okay, so pati ketapang jahat, biobeta, dua produk ni boleh disekalikan. Macam tadi korang boleh nampak, kita campur sekali, kita boleh kombokan dia supaya ikan korang lebih selesa, air lebih bersih dan mencantikkan ikan korang juga guys. Tengok Super 8 tu pun dia dah berani ke depan dah. Tu kalau siapa yang nak buat aquascape, kalau nak set up black water, kita boleh pakai ketapang jahat lah. Betul, untuk korang yang nak buat aquascape set up black water, macam ni lah contoh kan. Nak air dia kuning, gelap, korang boleh gunakan ketapang jahat juga guys. Tak kisahlah ikan apa kat dalam tu, janji ikan air tawar. Ada korang buat aquascape ikan air masin? Tak ada kan? Ada juga. Tapi jangan letak pati ketapang. Ikan siakap kau bubuh ketapang. Tapi kalau ikan air tawar, no problem guys. Okay guys, so kita dah review 4 aquarium untuk aquascape.
And guys, memang nice lah geng. Untuk orang yang mula-mula nak start balik ataupun nak mula belajar buat aquascape, tengok ni guys, apa kat tangan saya guys. Ini tadi Didi punya. So basically dia dah ada yang besar, and yang kecil ni kau nak let go dia. Dia nak let go dengan harga yang murah-murah. So korang yang tengok video ni nak belajar untuk buat aquascape, nak perlukan CO2, korang perlukan tangki ni lah, tangki CO2 ni, korang boleh je komen dekat bawah. Untuk yang betul-betul nak nanti korang boleh berhubung dengan saya akan bagi kontak Didi lah. So korang boleh dapatkan. Siapa yang area Kelang lagi senang kan? Lagi senang. Benda ni boleh post ke? Boleh post. Tapi kalau korang yang berdekatan area Selangor, mungkin duduk KL, duduk Kelang, nak dapatkan, boleh COD terus je dengan Didi. Tapi kalau korang duduk jauh, korang rasa perlukan postage pun, nanti korang deal lah dengan dia macam mana, saya tak tahu kan, saya tolong promote je. Dan itu dia guys, kita dah review 4 aquarium, setup yang berbeza-beza dengan kos yang berbeza-beza, dan orang kata design yang lain-lain lah. Jadi kalau korang yang mungkin nak start, boleh jadikan Didi punya aquarium ni sebagai inspirasi untuk design. Ataupun kalau korang dah ada idea sendiri, dah tengok dekat Pinterest ke, terpulang daripada korang boleh start dari sekarang kan. Macam saya dengan Ashraf ni dah sibuk dah, banyak benda nak buat. Saya pun dah kahwin dah kan. Boleh ke? Tengok, saya tak ada kelulusan nak buat. Jadi korang yang mungkin bini bagi ataupun single, tak ada halangan, korang boleh buat guys. Okay, so sebelum kita akhiri video kita hari ni, korang kena stay tune sebab kita ada part 2 untuk kita nak terjah satu lagi kedai ikan yang dengan ceritanya beta dia murah lah. So don't forget to like, share and subscribe my channel. InsyaAllah guys, kita jumpa pada video akan datang dengan konten yang menarik, perkongsian yang bermanfaat hanya di channel Luqman Jazid. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum. Bye. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetekan sekali. Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.